Ini adalah bingkai foto digital. Sekarang mana ada orang pakai frame dah. Lepas tu kena print gambar satu persatu lagi kan. Guna yang digital kan senang. Gambar korang boleh vertical lagi. Bukan gambar saja, video pun dia boleh jalan secara slideshow. Touchscreen lagi, korang boleh swipe. Ini adalah kotak daripada Arzopa 15.6 inci Wi-Fi digital picture frame. Memang besar dan juga memang berat. Sini ada dia punya spesifikasi. Kalau korang nak tengok boleh tekan pause. Pertama sekali dia akan bagi user manual P156W. Tepi ada satu tali, kita ambil keluar macam ni saja. Dia ada beberapa jenis warna yang aku pilih punya. Ini frame-nya warna hitam dan dalamnya putih. Ini adalah look belakangnya. Sini ada satu button untuk turn on. Boleh masukkan memory card, AUX cable, USB, Type-C dan juga DC. Selain itu, dia provide stick ini untuk kunci dekat belakang dan dia provide satu DC adapter bagi korang. So, korang kena tunggu dia punya setting ni semua. Kalau tidak, korang just tekan OK saja. Dan sini korang boleh pilih dia punya language. Lepas tu, kita connect dengan Wi-Fi. Selagi kita tunggu, kita cabut dia punya protector screen dulu. Dekat sini kita kena download Framio punya apps supaya kita boleh letakkan gambar anak-anak, isteri ataupun keluarga ataupun gambar kereta. Dia akan sync dalam sini. Okay, frame ini korang boleh letak vertical ataupun secara horizontal pun boleh tau. Kebelakangan ini kita semua snap gambar dengan phone. So frame ini kita boleh lah letak vertical macam ini. So dia adalah touchscreen juga, korang boleh swipe macam ini. Example macam video pun boleh. Dia boleh keluarkan suara juga. Sini boleh tap suara nak bagi dia lebih kuat ataupun tak nak suara pun boleh. Frame ini dia ada speaker juga. So korang cuma upload korang punya gambar dekat apps Framio. Dia boleh access dia punya setting dekat sini. So kalau korang nak dia punya display itu brightness level ataupun sleep mode, semua boleh adjust. Start daripada pukul berapa pagi korang nak on ataupun malam nak off, dia semua boleh adjust. So frame wake up at pukul 10 dan frame akan tutup pada pukul 12. Sini adalah dia punya slideshow. Korang boleh adjust dia punya timer. Kalau tak nak 30 saat terlalu lama, korang boleh adjust 5 second. 5 saat. Banyak lagi korang boleh check dekat sini. So, kepada suami-suami, isteri-isteri sekalian, kalau korang nak beli gift bagi keluarga, birthday gift, Mother's Day, Father's Day ataupun Christmas, inilah sesuai bagi korang. Actually, bukan begitu saja. Korang nak buat home decor, product advertising ataupun work display, ikut kepada idea korang. So, dalam dia built-in 32GB storage with SD card support up to 128GB. Selain itu, korang boleh share dengan family lah. Family download Framio punya apps, mereka nak letak gambar sekali ke dalam pun boleh juga. Dia siap ada jam dengan suhu dekat sini. Kalau korang nak access setting, korang tekan dekat bawah sini. Sini korang boleh adjust dia punya setting. So kalau korang rasa barang ini useful bagi korang, satu idea yang menarik untuk korang dekorasi dekat rumah, aku letakkan beg kuning bagi korang sekarang. Arzopa 15.6 inches Wi-Fi digital picture frame.